Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat tepung buku. Okay, mula-mula kena basuh tepung dulu. Dalam tepung ni dia ada garam, gula, dan air. Lepas tu kita kacau-kacau biar dia jadi pekat. Sampai dia jadi pekat comel tu. Okay, biar jadi pekat gini. Bila dia jadi pekat gini ni, kita pun kacau dulu. Lepas tu masuk ubi stelo. Kita masuk ubi stelo. Lepas tu kacau dulu sampai dia jadi comel gini. Baru beli buku. Okay. Kita buku ni guna daun pisang dah. Boleh cari daun pisang tepi rumah tu untuk buku. Okay, ni hasil dia hak siap buku tu. Comel ke?